ada bazar depan kedai Bangkok Street dekat KL je. Dapat makan colik, ketam udang besar. Nasi lok kampung pun ada tak? Di mana lagi kalau bukan Bangkok Street Cafe dekat Platinum Walk KL. Kat sini ada pesta colik Kelantan. Ada sotong ketam udang besar-besar. Tak payah tunggu lepas terawih baru nak makan colik. Waktu berbuka pun dah boleh makan. Ada ayam percik, ayam golek, ada siakap bakar-bakar, kerang rebus, lepas tu ada colik. Lepas tu ada macam-macam Thai street food juga. Lauk-lauk kampung pun ada. Selain tu ada roti john, burger, ayam-ayam macam kat bazar, kerabu Maggi, tom yum, semua ada. Di semua menu tiroda tak banyak kan? Colik dia sedap weh, memang rasa crispy. Udang sotong dia semua fresh-fresh. Sos colik dia tu penting, sedap. Rasa pedas-pedas manis. Lepas tu ada banyak pula tu pilihan colik yang hampa boleh pilih. Serapan ayam golek dia pun sedap. Roti john dia tak tipu memang banyak isi. Daging dengan ayam penuh. Sos dia pun banyak.